pendidikan kita adalah percuma. Ada apa-apa bantuan untuk keluarga kita? Number one, saya sebut tadi, pendidikan kita adalah percuma. Sebab pendidikan percuma inilah yang akan memastikan dalam konteks bahawa pergi sekolah ini, anak-anak ibu bapa akan rasa ringan sebab ada pendidikan percuma. Betul, percuma, tapi yang dimaksudkan itu adalah yang lain ni, yang baju sekolah, semua ni. Adakah Kementerian Pendidikan Malaysia tak ambil kira persiapan-persiapan ni? Kita ambil kira. Sebab itu, kita ada bantuan awal persekolahan tahunan yang kita bagi setiap awal tahun untuk persiapan persekolahan, yang kita bagi pada semua murid. 5 juta murid kita dapat RM150. Ya? Yang ini, yang Perubatan Badan dia jual hari-hari dalam Dewan. Ya? Yang kedua adalah 18 bantuan persekolahan yang lain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendukung dan menyokong anak-anak ini terus bersekolah. Beasiswa, persekutuan, kita ada bantuan uniform, kita ada bantuan buku teks, ya, dan pelbagai lagi bantuan.